kita nak jemput selepas ini, kita nak jemput ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki untuk tampil ke pentas pelaminan dan diikuti bersama dengan saudara mara, adik-beradik untuk acara salam restu di pentas pelaminan utama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan juga muslimat, pinang kacip di rumah Cik Gayah, kacip jatuh terkenanya batu, dijemput ibu dan juga ayah untuk kita memulakan acara salam restu. Dengan ini pihak majlis menjemput dan mempersilakan Encik Razak dan juga isteri untuk tampil ke pentas pelaminan untuk kita teruskan acara salam restu. Dipersilakan. Majlis menjemput dan mempersilakan Encik Razak bin Arif diiringi bersama dengan Puan Habibah binti Abdul Wahab. Encik Razak dan juga Puan Habibah jangan turun dulu. Sementara saya nak menjemput adik-beradik mewakili pengantin lelaki untuk tampil ke pentas pelaminan untuk kita teruskan acara salam restu dan juga bergambar di pentas pelaminan utama. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan, di malam hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Tuan-tuan dan puan, burung nuri hinggap di balai tempat berehat rakan dan taulan. Duduk tersenyum kedua mempelai, semoga jodoh sentiasa berkekalan. Persilakan adik-beradik mewakili pengantin lelaki untuk tampil ke pentas pelaminan untuk kita teruskan acara salam restu. Semua sekali adik-beradik dipersilakan, tapi kita perlukan seorang-seorang dulu untuk acara salam restu. Dan semasa salam restu, salam bersama dengan pengantin, mohon kerjasama untuk pandang kameraman di sebelah kanan saya ni. Okey, dipersilakan adik-beradik yang seterusnya. Okey, sementara salam pengantin boleh pandang kameraman di sebelah sini. Tuan-tuan dan puan, tiup serunai di atas kota, udah memupuk bunga melati, mula kenal kemudian bercinta, cinta tersemai di dalam hati. Jadi kita persilakan lagi adik-beradik yang seterusnya jika ada. Jika ada lagi, dipersilakan adik-beradik yang seterusnya. Selepas itu ipar, duai dan juga anak-anak buah diharapkan dapat standby. Dan selepas selesai, adik-beradik, ipar, duai dan juga anak-anak buah, kita akan persilakan ibu bapa saudara pengantin lelaki kita. Diharapkan dapat standby semua. Jadi tuan-tuan dan puan, anak-anak mengail patin di tepi titi, senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Kita persilakan adik-beradik yang seterusnya. Kita nak ada momen bergambar pengantin dan juga adik-beradik. Cukup ke? Ada lagi? Cukup. Okey. Ready, fokus, pandang kameraman, berikan senyum yang paling manis. Lepas ni jangan turun dulu. Kita persilakan ipar, duai dan juga anak-anak buah. Semua sekali, anak-anak buah. Dah boleh ready? Okey. Okey, jemput anak-anak semua bang. Jemput sekali anak-anak semua. Abang ipar, kakak ipar semua sekali. Kita nak ada momen bersama dengan pengantin. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah selepas selesai adik-beradik, anak-anak buah, ipar dan juga duai bagi keluarga yang berada di atas. Lepas ni kita akan minta ahli keluarga ni turun. Kita persilakan ibu bapa saudara pula. Jadi diharapkan standby ibu bapa saudara yang pertama. Kita minta mulakan semula acara salam restu. Kalau dapat bapa saudara bersama dengan pasangan. Jadi tuan-tuan dan puan, kedua pengantin menjeling tak sudah sambil tersenyum manis keduanya. Ayah beruntung, bonda bertuah, dapat anak menantu, manis orangnya. Sunnah Nabi perlu dicari, syariat agama mesti dijaga. Doa mengiringi raja sehari, semoga bahagia hingga ke syurga. Okey, alhamdulillah. Ada lagi tak? Kalau dah selesai, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, keluarga yang dah turun, adik-beradik semua, ipar, duai, anak-anak buah, boleh jemput makan semua, boleh buka dom. Kita minta urus setia untuk minta tolong untuk bukakan dom. Dan selamat menikmati juara hidangan. Ayahanda bonda pun dipersilakan jemput makan semua. Sementara saya nak jemput ibu bapa saudara pengantin lelaki yang pertama. Dipersilakan. Kalau boleh, bapa saudara diiringi bersama dengan pasangan. Silakan. Saya nak maklumkan, kalau boleh naik ke atas pentas pelamin, jangan bawa beg sandang dan juga telefon bimbit. Kalau boleh tinggalkan di meja, sebab kita nak nampak gambar tu cantik dan sempurna. Okey, bapa saudara dulu. Abang kameraman standby. Okey, ibu saudara nanti dulu.
Okey. Oh, makcik nanti. Makcik turun pula. Okey, dipersilakan makcik pula. Okey, pengantin, salam restu. Alright. Baiklah, mohon perhatian kepada pemilik kenderaan Pro 2 Beza warna merah. Nombor pendaftaran FD 6296. Saya ulangi, nombor pendaftaran Pro 2 Beza warna merah FD 6296. Diminta mengalihkan seketika kenderaan anda. Kita ada satu lagi kenderaan, nombor pendaftaran MCM 8412 Alza putih. Saya ulangi, Pro 2 Alza warna putih MCM 8412. Mohon alihkan kenderaan. Okey, kita ada satu lagi kenderaan. Oh, okey. Alza putih Encik Jamaluddin bin Ismail. Ada tak Encik Jamaluddin bin Ismail? Minta alihkan seketika sahaja kenderaan anda Alza warna putih. Disebabkan kenderaan anda telah terhalang di lalu lintas. Okey, bapa dan juga ibu saudara dah selesai? Okey. Okey, ada seorang lagi. Dipersilakan. Fokus. Boleh pandang abang cameraman kita. Berikan senyuman yang paling manis mewakili keluarga pengantin lelaki. Selepas ni ada lagi ibu bapa saudara. Kita minta hantar wakil. Habis dah, itu saja. Oh, sepupu. Alright. Lepas ni ada sepupu-sepupu. Standby. Sepupu-sepupu semua. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Mewakili pengantin lelaki kita, bapa dan juga ibu saudara. Okey, kita minta tuan dan puan, abang, kakak semua dah boleh buka dom, dah boleh makan, boleh jemput semua. Okey, kita nak jemput sepupu pengantin, sepupu-sepupu pengantin. Kalau boleh sorang-sorang naik pelamin, salam restu dulu. Kalau cameraman ambil gambar, boleh pandang kepada cameraman. Okey, lepas salam awak ready dekat atas Lepas ni kita nak ambil gambar. Okey, yang kedua dipersilakan. Merupakan sepupu kepada pengantin lelaki kita. Okey abang, dipersilakan abang. Semua naik tapi seorang-seorang salam dulu. Tanda kita merestui pengantin kita. Alright. Abang boleh berdiri di sebelah sini pun boleh. Boleh penuhkan sama ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Ada lagi tak sepupu-sepupu pengantin? Semua sekali jemput. Kita merakamkan kenangan bersama dengan pasangan mempelai kita. Okey, kalau penuh di sana boleh tarikkan ke sini. Kakak boleh ke sini sikit lagi. Abang pun boleh ke sana lagi. Alright, semua sepupu-sepupu pengantin. Okey, tak silap saya datang daripada Johor Bahru bang ya. Batu Pahat. Selamat datang ke negeri Melaka. Habis nanti majlis ni bolehlah berjalan-jalan. Kita dekat sini ada Tanjung Bidara, Pekalan Balak. Tapi hujan ni hati-hatilah ya. Kita ada Air Formosa juga di Alur Gajah. Okey, ada lagi sepupu-sepupu. Ready? Kalau boleh berikan senyuman yang paling manis sekali. Senyum. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, yang berada di bawah ni ada lagi tak? Keluarga habis Okey, alhamdulillah selesai untuk sesi fotografi yang pertama. Tapi ingat, habis saja makan saya akan jemput keluarga besar semua sekali untuk naik di pentas pelaminan. Boleh buka dom semua, jemput makan. Jemput semua. Ayahanda, bonda, Encik Razak dan juga Puan Habibah jemput makan. Okey, kita bersama dengan kawan pengantin ke? Okey, selepas ini, selepas selesai sesi fotografi, kita nak jemput tuan rumah kita, Datuk Muhammad Az-Zahari dan juga Puan Jalilah untuk tampil ke pentas pelaminan untuk kita teruskan acara salam restu. Kita ulang semula. Dan selepas itu adik-beradik pengantin perempuan, ipar duai mewakili pengantin perempuan dan juga sepupu sepapat semualah Okey, keluarga pengantin perempuan diharapkan dapat ready semua selepas ini. Okey, dipersilakan pihak keluarga pengantin lelaki untuk menikmati juadah hidangan. Jangan lupa kita ada makanan tambahan Kita ada cendol, kita ada candy boots di hadapan. Kita ada juga Di Habib Ice Cream berada di sana dan juga aneka kuih muih tradisional berada di sebelah kanan saya di sana. Boleh lepas-lepas makan boleh tambah makan dekat sana Kalau boleh jangan pulang bersama dengan perut kosong. Makanlah dengan beradab, insya-Allah. Kalau kurang kita tambah lagi. Kita masih ada lagi makanan-makanan tambahan yang lain. Okey, alhamdulillah selesai bersama dengan rakan-rakan sebentar tadi. Kita nak jemput ayahanda dan juga bonda pengantin perempuan. Majlis menjemput dan mempersilakan Datuk Muhammad Zahari bin Abdul Ghani diiringi bersama dengan Puan Jalilah binti Harun untuk tampil ke pentas pelaminan untuk kita teruskan acara salam restu dan juga fotografi. Dipersilakan. Dipersilakan Datuk. Datuk tinggalkan seketika dulu. Boleh bagi anak-anak dekat sana sekejap. Kita nak ambil masa Datuk sekejap saja. Jadi terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir bagi menjayakan majlis walimatul urus
antara pasangan Nur Fatihah dan juga Muhammad Amil Arif. Okey, dipersilakan. Kita persilakan Datuk dulu untuk salam restu. Puan Jalilah boleh naik seketika di tangga. Okey. Alright. Okey. Adik-beradik diharapkan dapat standby selepas ini. Wakil keluarga pengantin perempuan, semua adik-beradik kalau boleh dapat standby. Kalau boleh ke depan dulu. Okey, Datuk jangan turun dulu Datuk jangan turun dulu. Sementara saya nak jemput semua sekali adik-beradik pengantin perempuan. Adik-beradik ada berapa ni? 5 orang. Bermakna ada 4 orang di bawah. Okey, 4 orang adik-beradik pengantin perempuan dipersilakan. Boleh bagi saya nama tak? Rauda, Qayyum, Hafiz, Nisa. Okey, Rauda dipersilakan. Qayyum, Hafiz, Nisa. Oh, Nisa dah naik dulu. Okey. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, mohon kerjasama pemilik dan juga pemandu kenderaan nombor pendaftaran. Kereta ni tak silap Izora tuan Proton Izora, nombor pendaftaran WSY 3781. Ada tak pemilik kenderaan nombor pendaftaran WSY 3781 Proton Izora? Mohon kerjasama untuk alihkan seketika sahaja kenderaan anda. Terima kasih. Okey, kita ada lagi 3 orang. Hafiz, Rauda. Hafiz dan Rauda. Tak apa, kita bagi masa sedikit. Mohon perhatian sekali lagi. Nombor pendaftaran DAY 6378 Pro 2 Kancil. DAY 62 lupa dah 38. Okey. Minta alihkan seketika kenderaan anda. Jadi mohon maaf sebab hujan. Jadi kereta parkir dengan begitu rapat. Jadi ada kenderaan yang nak keluar tak dapat. Jadi mohon kerjasama untuk dengar announcement berkenaan dengan kenderaan. Kalau ada anda terdengar kenderaan anda, bolehlah terus alihkan kenderaan ataupun angkat tangan. Jadi tak adalah saya ulang lagi kan. Okey, kita perlukan seorang lagi adik-beradik. Siapa nama yang tak hadir? Qayyum. Dipersilakan Abdul Qayyum mewakili pengantin perempuan kita iaitu Nurul Fatihah yang berada di atas pentas. Kita nak ada kenangan, kita nak coretkan kenangan bersama dengan pengantin kita. Okey, Abdul Qayyum, boleh angkat tangan? Tak apa bang, tak apa, pelan-pelan. Boleh call tak? Boleh call? Okey, alhamdulillah, okey dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana yang nak bergambar diharapkan dapat bersabar. Selepas selesai ahli keluarga tuan rumah kita bergambar sekejap saja. Kita nak ada momen bersama dengan pengantin kita. Nanti baru kita akan jemput rakan-rakan yang hadir, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan belajar, orang kampung yang hadir hari ini, jiran-jiran yang hadir nak bergambar, nak coretkan kenangan. InsyaAllah selepas ni saya jemput anda. Ready saja. Okey, kita persilakan Abdul Qayyum untuk kita abadikan gambar bersama. Okey. Orang yang paling sibuk, saya rasa orang yang paling sibuk jaga jalan dekat depan bang ada kereta yang halang lalu lintas. Abang Qayyum ni lah yang susah payah dengan hujannya. Okey, boleh pandang kat depan kameraman, berikan senyuman yang paling manis. Okey, jangan turun dulu. Anak-anak awak semua boleh jemput, anak-anak buah, isteri, suami. Dipersilakan. Aisyah. Okey, Fatimah, dipersilakan Fatimah. Sekejap saja. Minta saudara ataupun bapa saudara untuk jaga di pintu masuk utama. Alhamdulillah kita ada. Okey. Ada nama yang lain? Okey, lepas ni sepupu-sepupu pengantin yang berada di belah kanan ni. Okey, ready selepas ini. Standby. Saya pun tak pasti muat tak muat ni kah. Freestyle. Okey, jangan turun dulu. Sepupu-sepupu, boleh tak? Sama-sama sekali. Kita boleh penuhkan dekat bawah ni. Anak-anak buah semua. Okey Datuk, anak-anak buah mana Datuk? Boleh panggil. Okey, semua sekali. Anak-anak buah bangun semua. Yang belah kanan ni kan semua. Jom cepat-cepat. Kita boleh penuhkan dekat bawah ni. Semua sekali. Semua sekali. Nanti tuan rumah kita sibuk, kita tak dapat bergambar sama-sama nanti. Jadi sekarang ni lah masih ada masa. Kita nak sama-sama dengan pengantin dan juga Datuk Muhammad Zahari dan juga Puan Jalilah yang kini berada di pentas pelaminan utama. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat beri kerjasama untuk kita mengabadikan
gambar bersama pasangan mempelai kita. Okey, boleh terus. Mana yang boleh naik atas, terus naik atas. Mana yang tak boleh, kita duduk kat bawah. Berdiri kat bawah. Adik-adik kecil kita boleh duduk dekat tangga. Ada tak anak-anak buah? Sepupu-sepupu. Bang, yang mana bang? Kalau yang abang nampak yang depan-depan ni mana? Sepupu-sepupu abang, anak-anak buah abang. Mak Long, jemput Mak Long. Baju-baju hijau ni kan? Cepat Mak Long. Yang duduk tu. Cepatlah Mak Long. Nanti bila pengantin kita dah ada 2-3 orang anak ataupun anak dia pun dah berkahwin, dia akan tengok nanti. Inilah dia Mak Long saya. Inilah dia anak buah saya. Cepat. Saiful. Cepat, sepupu-sepupu. Abang Saiful, silakan. Pak Long, Mak Long, Pak Anda, Mak Cik dan juga Mak Cik. Kalau ikutkan keluarga besar tuan rumah kita akan ambil dalam pukul 3 petang nanti. Tapi saya risau, keluarga anda semua dah pulang kan? Sebab hujan ni. Tapi sekarang lah, sementara masih ada masa, saya nak jemput semua keluarga, sepupu-sepupu, mewakili pihak tuan rumah kita untuk ke hadapan. Okey, adik-adik kecil kita, wah, cantik lah awak dengan bertanjak kan? Awak kena duduk tengah-tengah yang bertanjak tu. Wah, okey. Okey, tak apa, kita bagi masa untuk anda susun yang tinggi-tinggi di belakang, yang comel-comel, yang kecil-kecil di hadapan. Jangan turun dulu, nanti. Sebab tengah ramai ni, boleh tak kita ambil satu handphone daripada awak semua, buat video selamat pengantin baru. Okey, masuk balik. Sorry masuk balik. Okey, tolong berikan telefon bimbit satu, kalau boleh ada iPhone ke. Okey, ready? Abang sebut boleh? Kami sekeluarga mengucapkan ramai-ramai selamat pengantin baru. Okey, abang hanya sebut kami sekeluarga mengucapkan ramai-ramai selamat pengantin baru. Okey, ready Okey, bismillah. Kami sekeluarga mengucapkan selamat pengantin baru. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekeping gambar sejuta cerita membeku indah di dalam lensa, tersimpan senyum, terselit doa menjadi kenangan sepanjang usia. Jadi hari berganti, tahun berlalu, wajah mungkin berubah di mamah waktu, namun kasih yang terpahat di hati tetap mekar, tidak pernah mati. Jadi andai satu hari rindu bertemu, lihatlah gambar, tersenyumlah selalu, kerana setiap detik yang dirakam adalah anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi terima kasih kepada semua keluarga yang sudi naik pentas bersama-sama untuk mengabadikan detik kenangan terindah buat pasangan mempelai yang diraikan hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, silakan. Jadi tuan-tuan dan puan, selepas ini kita nak jemput pengantin kita makan. Jadi minta kerjasama tuan-tuan untuk beri ruang kepada pengantin kita untuk makan seketika selepas ini. Kalau ada lagi, bolehlah di kesempatan ini saya nak jemput mana-mana yang masih belum bergambar. Silakan, kita mungkin ada 1-2 orang lagi. Kawan-kawan mana yang nak balik, yang dah tak sempat, mana yang nak balik cepat, jemput semua sekali. Kita mungkin bagi ruang untuk 2-3 keping gambar sebelum kita jemput. Mohon perhatian kepada pemilik kenderaan nombor pendaftaran DAY 6378. Mohon alihkan seketika kenderaan anda. Saya ulangi, nombor pendaftaran DAY 6378. Mohon kerjasama untuk alihkan seketika kenderaan anda disebabkan kenderaan anda telah terhalangnya lalu lintas. Terima kasih. Okey, sekali lagi saya nak jemput mana rakan-rakan pengantin kita, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekampung, rakan-rakan belajar yang nak pulang. Mana tahu ada urusan lain kan. Okey, kita jemput untuk tampil ke pentas pelaminan untuk sama-sama bersama dengan pengantin kita dalam sesi fotografi di pentas pelaminan utama. Sebelum saya jemput pengantin, kita beri ruang 15 minit. Boleh? 15 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang nak bergambar, silakan. Okey, silakan tuan. Silakan coretkan kenangan bersama dengan pengantin. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dikatakan umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai di destinasi. Tiada ucapan kata yang mampu dilafazkan selain ucapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas pada Raja Sehari dan ahli keluarga buat semua atas kesudahan hadir dan memeriahkan majlis Walimatul Urus pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanam laguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuknya mati. Budi semua kami tak lupa, sudah terpaku di dalam hati.
Hadirin dan hadirat sekalian, masa begitu cepat berlalu, tanpa kita sedari, tibalah waktu untuk kita mengakhiri sebuah pertemuan yang penuh dengan senyuman, doa dan kenangan. Buat seluruh keluarga, saudara mara, sahabat handai serta para tetamu yang hadir, jutaan terima kasih kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa meninggalkan seketika kesibukan masing-masing untuk bersama-sama meraihkan hari yang cukup bermakna ini. Kita teruskan lagi, jemput rakan-rakan, kawan-kawan. Ada lagi tak? Baru saya nak buat cerita sedih sikit. Dah kena stop. Ada lagi? Silakan. Tuan-tuan dan puan, sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan bukan sekadar memenuhi ruangan majlis, tetapi menjadi tanda kasih sayang, sokongan dan doa buat pasangan pengantin serta kedua-dua keluarga. Perginya tuan dan puan bukan membawa pergi kenangan, tetapi meninggalkan 1000 makna yang akan terpahat di hati. Andai sepanjang majlis ini ada kekurangan, kekhilafan atau layanan yang kurang sempurna, pihak tuan rumah dengan rendah hati memohon ampun dan maaf, khususnya daripada pihak Astana Putih dan juga MC yang bertugas hari ini. Sebelum langkah pulang, marilah kita sama-sama titipkan doa agar pasangan pengantin ini dikurniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dipanjangkan usia dalam keberkatan, dimurahkan rezeki serta dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Berjalan pulang membawa senyuman, meninggalkan majlis membawa kenangan, walau jasad jauh meninggalkan halaman, doa dan kasih tetap dalam ingatan. Terima kasih atas segala doa dan kehadiran. Semoga kita dipertemukan lagi di majlis-majlis yang akan datang, insya-Allah. Selamat pulang, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih. Okey, Fatihah dan juga Arif, macam mana? Okey. Baiklah, tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu istiadat makan beradab. Dengan penuh hormat, majlis menjemput pasangan Raja Sehari untuk mengambil tempat di meja makan beradab. Dipersilakan Nurul Fatihah binti Muhammad Zahari diiringi bersama dengan suami Muhammad Amel Arif bin Razak. Silakan kedua-dua mempelai melangkah penuh tertib menuju ke meja makan beradab sebagai simbol kesyukuran atas kesucian yang baru dibina, ikatan suci yang baru dibina serta lambang permulaan sebuah bahtera rumah tangga yang diharap kekal bahagia hingga ke syurga. Semoga setiap suapan yang dinikmati pada hari ini menjadi keberkatan setiap langkah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dan setiap perjalanan hidup sentiasa dihiasi dengan mawaddah, rahmah dan serta sakinah.